gadis-gadis Sabah, siapa yang mau berkenalan dengan brand Sedap. 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 Semua manis, langsung tidak masam. Oh. Ini MD2 kah? Ya, ini MD2. Oh, besar oh. MD2. Ya, bro. So, otomatis Oke. MD2. Kita sekarang berada di Pusat kita pengumpulan. berada Terence punya tempat pusat pengumpulan dari sini. Emang cantik kan? Betul-betul lawang. Ini pun sama MD2. Ini MD itu tapi ini belum masaknya. Oh, belum masak punya. Ya ini cuma masaknya. Ini untuk sayur. Tak Ah, boleh. ah? Boleh makan. Oh, boleh makan. Ya. Oh, kalau dekat Sabah, kalau mentah untuk sayur. Oh, tak. Kita Oh. tak ada sayur, kita guna itu Morris. Oh. Morris untuk sayur. Kita ada 4 jenis. Oke. Ini yang sudah masak. Ini yang masih mentah. Sekarang kita sudah di depan kita ini nanas yang sudah masak dan mereka ada hasilkan produk ini apa? Dihasilkan dari nanas MD2. Ya, Coba MD2. sekarang. Segar oh. Depan mata dan ini hasilnya. Oh. Sedap oh. Susah explain macam mana. Original. Ini original. Ada tambah gula nggak? Tak tambah gula, tak ada tambah air, tak tambah pengawet, semua tak ada tambah. Tanpa pengawet, tanpa gula, Tanpa air. Tanpa air. Proses ini terus masukkan ke sini. Sedap. Kalau kita ada tanam nanas di Sabah, kita boleh minta ajar buat produk macam ini. Kita jadi jutawan. Oh. Oke, berbudi kepada tanah, onsoy. Onsoy. Buat ni kan, ini kita bagi suhu dia. So nanti masih dekat pokok di atas, memang sana fresh lagi. So kalau macam ni kita akan capotkan. Okey, kita bersihkan bawah. Kita ikat sekali 30. 30 ikat sekali. Capot. Okey. Kita macam ni kan. Okey. Macam ni. Ini kita panggil standard. Ini lagi besar. Rasa ini lagi besar. Macam ni. So ini nanti kita ikan kita sini tahu ni. Kita akan ikat dulu. Lepas tu kasih potongkan sikit. Sebab dia senang masuk kontainer. Ya, ya. Kita mau tu Sabah. Oh, untuk kalau yang ditanam macam ni. Dia tanam ni, dia akan nanti kita pergi tengok yang tempat baru. Oh, okey. Sebab dia ini macam ni kan. Mm-mm. Kalau kita ikat sekali 30 ni, dia panjang sangat. Oh, Sebab ini kita akan potong. potong. Sebab tu. Nanti ada nampak satu orang letak luar sini kan, ada nampak pendek-pendek ni kan. Nah, macam itulah kita potong sana, nanti kita kopek, nanti sampai sana, kita kopek bawah sikit, sana masuk. So kamu datang sini, kita tengok ini sangat fresh. Baru potongnya. Kalau dia macam sebulan ke 2 bulan ke, dia macam sudah macam. Okay, so basically yang saya mau tanya. Okay guys, untuk pengetahuan semua, tujuan kami datang di sini adalah untuk kita akan bawa semua ini nanti ke Sabah dalam 1.5 juta. Kita panggil apa ini? Pokok. Sulur. Sulur. Kita akan bawa nanti 1.5 juta masuk Sabah nanti. Okay, so kita akan tengok kualiti. Yang pertama kita akan tengok kualiti. Kita mau yang terbaik. Kita mau fresh sampai Sabah nanti. Ini yang kita akan buat nanti. Betul juga. Nanti kita ni akan fresh ni, kita akan ikat. Okey, satu ikat ni ada 30 pieces. Lepas tu sampai sana, turun pun senang juga. Sampai Okay, so soalan saya dalam tempo, kalau contohlah kita mau buat 1.5 million.
berapa jangka masa yang perlu untuk kamu sediakan? Rasa ini bermal kita kena kira dulu. Kita kira actual dulu. Dalam sehari berapa kita boleh buat? Kalau biasa Sehari dia satu kontainer ni boleh buat 44,000. Oh, Kita kira 44,000. satu kontainer. Kita kira satu kontainer. Sebab dia biasa ni potong ni kita ikat ni, siap ikat kita letak dulu. Ini berapa lama dia bertahan? Ha? Dia ada Selepas cabut berapa? campur dia macam boleh tahan 2 minggu. 2 minggu. sebulan. Macam ni. Oh, 2 minggu ke 2 sebulan. minggu hingga Oh, sebulan. Sebab kita akan ada buat treatment. kira cukup masalah kalau macam tu kan? So basically maknanya asal cabut saja masuk kontainer terus hantar. Tak. Dia macam ni. Cabut ni, okey, dia cara macam ni kan. Cabut, and then kita berkumpul sini. Kita akan ikat 30 pieces tadi yang saya cakap tu. Lepas tu kita letak dulu. Okey, kita ada buat satu treatment dulu. Baru masuk kontainer. Okay, guys. Baru pergi sana. Kamu dengar tu Ha. Kita akan buat treatment lagi. Bukan yang terus hantar pergi Sabah, tapi kita akan buat sekali dengan treatment. Ini biasa. Ini kita dari lembaga nanas sebenarnya tu. Ini biasa, SOP. Lepas tu kita ni, okey, sudah berkumpul satu kontainer punya volume, and then kita balon loading sekali pergi sana. Naik kapal. Macam ni. So senang. So otomatik kau punya tugas sekarang kau di sini lah Johor pergi petik lah ni kau punya tugas. Cuba pegang dulu. Ya. Dia punya masa macam mana, rasa macam mana. Ini MD tu. MD tu. Ya, MD tu. Ini kalau kau mau tahu dia manis ke tidak kau jilat dia. Kita MD tu ni, kita ada 3 jenis, bukan 3 jenis, 3 sizing. Oh. Sizing dia. Tapi besar lah sulur dia kan? Memang besar. Ini paling besar ada yang nampak macam kecil. Dia biasa kalau nak kecil bila dah kali keempat, kali kelima petik tu dia akan kecil. Oh. So kalau kita ambil sulur, selalunya kalau style kampung dekat Sabah kan. Okey, ini buah nanas. Ini kan di hujung. Macam mana? Nanas di atas. Nanas di atas. Betul. Selalu orang kampung punya style dia orang ambil yang bahagian tepi buah tu. Itu macam mana? Sama juga, ini dia keluar contoh macam ni kan. Bila nanas sebelum ni kat sini. Ini bahagian tepi dia, tapi bila nanas berbuah, sulur ni masih kecil lagi, dia ada kat tepi macam tu je. Oh. Ini bukan standard lah. Ini biasa 10 pokok ada satu pokok macam ni saja. Betul. Dia biasanya kebanyakannya memang keluar selepas buah. Selepas buah baru ada. Baru muncul. Dia macam ni. Nanas ni kita tanam macam sulur kan. Okey, contoh. Ini kita sudah tanam kat sini. Kita tunggu sampai 18 bulan. Macam kita bagi MPK, bahagia semua bagi kan. Dia keluar buah. Okey. Potong buah. Okey. Sini potong daun sikit, dia akan keluar benih kat tepi. So jadi macam ni. You tengok ni. Ini mata pelan dia. Ya. Ini mata pelan. Ini anak dia. Oh, ini jenis lain lah bro. Jadi Kan? kan? Dia macam ni, boleh keluar minimum lah. Kita panggil maksimum lah 3 kali saja. 3 kali. 3 bulan atau 5 bulan baru keluar sekali. Macam ni lagi. Sebab lagi 4 tu 5 tu dia lagi sikit kecil kita tak ambil. Sebab kualiti. Kalau nak buat tanam sendiri boleh lah. Tanah sendiri okey lah. Kalau untuk komersial tak boleh. Tak boleh. So, macam tu kita ada standard kita punya SOP juga. Okey. So dia macam ni kan. Sepatutnya kalau ini sharing lah. Okey. Ini kalau kita tak cabut, dia akan keluar buah dah. Boleh jadi. Tapi dia punya buah macam tak manis. Sebab dia punya budget sudah semua kan mata plant. Kalau kita mau spray lagi budget ni, costing lah. So kita memang cabut, kita tanam yang lagi tempat tu, tanaman lagi. Boleh cabut je. Boleh cuba. You yang cabut. Okey, otomatik cabut. Baik, kita cuba. So sekarang ini sudah tuai kan? Okey, dia cabut. You pegang macam ni. Okey. Pusing dia. Oh pusing. Pusing dia. Baik cuba tu. Ni pun. Lalu tak tolong. Ada lagi kotor. Oh. Tak nampak nanti. Cabut nanti. This is my first time untuk cabut. Ini durian MD tu. Nanas, durian. Ini nanas MD tu lain lah. Kalau dia punya pattern dia lain. Sulur dia macam ni, sulur baru.
So, cabut. Pusing, pusing. Di sini kah? Okey. Sini kan? Nah. Sini kan? Mm-mm. Okey, ini nampak ini semua balu kan? Mm-mm. Kita tengok. Ini dia punya colour ni dengan dia punya colour lain kan? Mm-mm. Warna dia. Okey. Oh. Ini kan? Beza dia. Beza kan? So ini yang balu. Hmm. Okey, you pakai macam ni. Mm-mm. Ini semua tekan. Okey. Mm-mm. Okey. Pusing. Oh. Okey. Right. Cuba. Baru saya baru. Oh, senang. Ah. Oh, oke. So ini untuk benih baru. Benih baru. Benih baru. Nanti ini tumbuh lagi. Tunggu lagi. Tunggu lagi mungkin dalam 3 bulan atau 5 bulan. Tengok tu mata suka-suka ikut dia dulu. Oh, ini jangka hayat berapa? Hah? Berapa lama? Biasa ni. Ha. Jangkanya maksudnya? Jangka hayat Berapa lama dia boleh bertahan maksudnya? Okey, ini biasa lepas potong buah ni. Okey, tadi saya cakap kan. Start tanam 18 bulan baru ada satu buah. Okey, ikut SOP. Lepas buah ni kita boleh tahan 2 tahun lagi. Oh, 2 tahun lagi. So sepatutnya ini macam satu tanam ni kita boleh tahan 2 atau 3 tahun baru kita buat replanting. Replanting, ya. Yes. So kita nak pagar kan itu semua mata plant. Macam tadi kita nampak tahu tentang itu. Mau pagar habis. Jadi lain. So kita tunggulah. Ini kita panggil kita punya ada yang bagi kita yang tu. Sebab ini mata plant. Dia sekarang keluar benih. Anak dia. So sulur ataupun benih kalau macam ni besar puas hati lah. Kalau kita bawa di Sabah 1 juta macam ni, puas hati. 1.5 juta. 1.5 juta. So dia mungkin lah kalau kiraan tu 1 tahun masa dia lah. Kita satu kontainer. Ini baru keluar nanas. Oh, ini Okey. So, ini baru ada kedua bunga. Ini lebih kurang baru 45 hari. Lepas hormon dia mungkin baru 40 ke 50. Ini mau tunggu lagi 4 bulan. So ini kalau dia sudah matang ini pun kita letak hormon. Yes, betul. Ini kan dia tunggu buah kan sampai jadi buah kan. Kita potong. Kita potong tahu tepi-tepi dulu. Dia baru ada tempat boleh keluar. Kalau tak, So trim lah. trim. Kita sizing lah. Kita panggil sizing. Lepas tu dia anak ini suluh dia akan keluar tepi. Tapi macam tadi Kevin cakap tu ada juga, ada buah juga tapi tepi sudah keluar benih. Ada juga. Natural lah. Ini sini sampai belakang. Guys, inilah yang kami datang di sini nih, Johor. Kami berada di Johor dengan Tomatik, mempelajari teknik-teknik baru penanaman secara besar-besaran dari Johor bawa balik Sabah nanti. So, bukan saja benih seluruh kami bawa, tapi bersama dengan konsep penanaman yang terbaru kita bawa pergi Sabah nanti. Tomatik, macam mana? So first time MD tu selalu nak kita tanam itu nanas kampung punya kan. Nanas paun. Kampung Bau. Sulur dia kalau yang kampung punya ambil dari sini. Banyak tepi-tepi. Atau yang ini? Ataupun yang ini. Kita panggil crown. Combo dia. Jadi selama ini yang saya belajar tentang nanas, kalau tanam pakai ini. Ya kan, saya pun ingat begitu. Ya. Ini pun boleh. Yang ini. Ya ini. Ini, yes. Ini tadi kita cakap ini 18 tahun kan. Ya. Ini 18 ini 18 bulan Ya. kan. Ini 36. 36 bulan. Oh. Kadang-kadang. Oh. Bah, ini you tengok dia punya beza dia. Oke. Beza So dia. masih boleh tanam lah. Boleh. Ini masih boleh tanam. Tapi kadang-kadang ni ada yang grow besar. Dia pun masih mungkin sampai 18 bulan sudah boleh. Oke, saya explain lah. Okay. Oke, ini di atas nanas. Ini. Ini boleh tanam juga. Cuma 36 bulan baru nampak hasil, betul?
kalau kita ambil sulur dari bawah ini 18 bulan. Sekarang saya baru paham beza dia. Oke. Lain kan tengok, lain dia. Lain. Oh, so dekat Sabah ni dia selalu Iya. pakai Ya, sini. biasa kami guna inilah. Patut ini memang lama, bro. Ya. Tapi kalau ikut SOP sebab kalau lama lagi, dia lagi lama keluar buah, dia punya kita balik punya cost lagi lama. Ya. Bajak semua Bajet semua and then sampai last hujam habis. habis. So, ini Maksudnya ini yang berkualiti lah. Berkualiti. Sulur yang kita tanam yang berkualiti yang ini. So guys, inilah yang kami akan bawa nanti dari Johor balik ke Sabah. 1.5 juta sulur ataupun benih nenas MD2 nanti. Artinya tanam bersama dengan kelapa sawit pun boleh? Boleh. Oh. Tapi kat Johor lah. Kat Johor. Johor. Johor selalu buat macam ni. Dia ni tepi semua sawit ni. Sabah kita tak tahu lah dia tanam macam mana. Sabah kami kawasan berbukit. Ya, kawasan berbukit. Artinya Biasa MD tu berbukit lagi sesuai. Dia cakap orang cakap tanam manis. Tapi Johor punya tiga technical, campur pun sama boleh buat. bro, lepas ini siapa-siapa yang ada kebun kelapa sawit yang masih kecil macam ini boleh. Ini yang kita sudah belajar. Siapa-siapa ada yang pokok sawit baru tanam, kamu boleh tanamlah terus senenas. Ya, boleh masuk tengok sini. Dia ini mata pelanggan. Ini mata pelanggan macam sudah mau mati lah. Oh. Tapi dia masih biasa. Kalau ibu dia sudah mau mati, dia akan jadi dia punya anak keluar. So ini ada saya rasa dah 3 kali lah macam ni. Maksimum anak dia berapa? Tiga Satu kali. ibu, 3 kali. 3 kali. Ada yang sampai 6 kali, tapi maksimum 3 kali yang cantik. Lepas itu tukar. Lepas tu kalau ada keluar kita tanam, baru tukar. Oh, oke. Contoh ni kan, ini pun benih juga. Ini pun boleh tanam juga. So kalau kita biarkan dia pun jadi juga. Jadi juga. Jadi biarkan dia, mungkin dia jadi lagi besar sikit. Tapi kalau ikut sini macam ni, saya rasa tak lah. Dia sudah boleh buat planting. Dia masih lagi ni. Ini satu pokok ada dua. Wah ni tengok, tadi yang kita cakap. Macam mana nak tengok dua? Tengok tepi ni. Oh, ya. 1, 2. Ni kita punya bonus lah. Bonus 2. So kalau kita biarkan dia sampai jadi buah, ini buang, tanam tempat lain, ini dia still berbuah. Mana? Macam mana? Kan dia 2 sekarang. Okey. Ini kita biarkan, ini kita cabut, ini still berbuah lah. Kalau boleh kita cabut tukar. Cabut juga, tukar baru. Tukar baru. Oh, lepas tuai buah, Ah. kita tunggu dia ada Dia anak. Keluar anak. Lepas tu, ini Anak ibu dia? buang, tukar baru. Tukar baru. Oke. Tunggu anak ni, anak biasa tadi saya cakap keluar dia 3 kali. 3 kali. Baru buah. Oh, supaya taruh gila kan? Tak payah. Sebab dia macam ni boleh keluar buah, boleh. Tapi dia tak manis. Tak cantik, tak kualiti. Patutlah ada nanas masam, ada nanas manis. Ini biasa mah. So kita kalau boleh kita janji dia punya buah manis. So kita cabut dia punya benih, anak dia kita tanam balu. So nanti kita hantar tu Sabah ni 1.5 juta lah. Okey, kita semua akan cabut yang benih balu ni. So, Superman, nanti kita bincang sama itu Menteri Pertanian. Macam mana kita bawa ini 1.5 juta bawa ke Sabah. Supaya penanaman nenas di sana pun macam di Johor betul-betul maju, besar, luas. Ini yang kita mau. Jadi saya berharap kami akan nanti, sebab selepas kami siap ni, kami akan balik pergi Sabah. Kami akan berjumpa dengan Menteri Pertanian bos kami. Lepas tu kami akan buat meeting lah. Kami akan hantar laporan. Boleh. Tak ada masalah. Yang mana kita boleh janji ni. Untuk nanti benih kita akan macam yang sekarang nampak ni. Tu Sabah. Ya. Tapi apa-apa soalan boleh tanya kita. Iya. Boleh tanya kawan. Kak. Penanaman kelapa sawit di Sabah ini dalam sekarang akan ada tanah yang sekali buat tanaman sawit. Tapi ini poin. SO
Josephine. Kita boleh panggil Josephine. 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 Ini yang paling awal keluar punya nanas. Dulu tak ada MT2. Ini yang Oh paling. ya ni lah. Josephine. Ya. Hybrid. Ini tanaman MD2. Oh, nanas semua.